Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku nak review sebuah filem seram tempatan lokal, filem Malaysia. Filem tajuk Laknat. Filem yang diarahkan oleh So Tiong Hin, pengarah sama yang pernah mengarahkan filem Puteri Gunung Ledang. Walaupun filem tu macam aku nak cerita kali ni filem daripada pengarah yang sama, So Tiong Hin, filem yang tajuk Laknat. So filem ni mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Lut, lakonan Aira Zafril, yang dibelenggu dengan rasa kesedihan selepas kematian adik dia iaitu Laila, lakonan Puteri Balkis. Secara mengejut, adik dia ditemui mati dan disebabkan rasa kesedihan, rasa macam mana, ada rasa dendam tu, ada rasa mungkin bersalah. Dia orang kata terperangkap dalam permainan iblis. Pujuk Lut untuk buat something yang tak sepatutnya dia buat lah. Okay, demi untuk dapatkan semula dan untuk balas dendam semula apa yang terjadi kepada adik dia iaitu Laila ni. So kalau kau nak tahu apa yang jadi seterusnya, kau boleh tengok sendiri filem seram tempatan yang aku boleh cakap dia ada kaitan dengan psychological sikit. Filem yang tajuk Laknat. So aku sebenarnya terlepas pergi screening untuk filem ni sebab cerita ni dah keluar pawagam 5 Jun. Aku dah lambat. Aku sebenarnya masuk memang tanpa apa-apa expectation. Aku pergi sebab aku nak support. Dan ada kawan-kawan aku, reviewer juga cakap yang kata filem ni baik, lagi baik daripada beberapa filem tempatan, filem seram tempatan yang pernah keluar sebelum ni. So aku tertarik untuk pergi tonton lah. So aku cuba. Dan yes, sebenarnya filem Laknat ni dia ada kekuatan dia, ada keunikan dia. Filem ni sebuah filem yang aku boleh cakap antara filem seram yang paling menarik yang aku tonton, yang keluar daripada Malaysia, filem lokal, antara yang paling menarik yang aku tonton setakat ni untuk tahun 2025. Daripada sudut keseraman tu, aku tak nak sentuh sangat sebab filem ni dia tak bagi aku rasa seram yang orang kata sangat seram lah. Banyak lagi filem seram yang aku pernah tonton yang lebih menyeramkan. Filem ni dia ada elemen seram tu, tapi orang kata impact dia tu tak berapa kuat. Tapi bukan benda tu yang aku nak sampaikan pasal filem Laknat ni. Filem Laknat ni filem yang bagus, sebuah filem yang aku cakap overall baik. Daripada sudut kamera dia, kamera work dia, sinematografi dia, lakonan, semua memang hebat-hebat, Mat. Pelakon-pelakon dalam filem ni bukan pelakon-pelakon biasa tau. Pelakon-pelakon hebat-hebat. Aira Zafril, Puteri Balkis, Jalil Hamid, Amirul Afendi. Ada ramai lagi pelakon-pelakon, Nokiria. Ada siapa lagi aku terkejut, ada Sofia Jane. Kau kena tengok filem ni. Sebuah filem yang bagi aku ada plot yang unik, ada kekuatan dia. Aku sebenarnya tertarik nak bercerita pasal plot untuk cerita ni yang aku rasakan sangat menarik. Okay, aku compare dengan filem-filem seram daripada Indonesia sebab Indonesia banyak keluarkan filem seram. Compare dengan filem-filem Malaysia tahun ni, filem seram lokal, aku boleh cakap hampir semuanya fail lah. Fail. Apa yang keluar, apa yang aku pernah review tahun ni, setakat ni, semuanya mengecewakan. Kecuali ada satu filem Kulit Wayang tu agak baik juga. Dan sekarang aku jumpa satu filem yang bagi sesuatu, especially dengan genre seram ni. Dia ada kekuatan daripada sudut plot dia. Plot yang menarik, visual yang menarik. Dan aku ada baca juga, ada orang komen sound dia tak berapa bagi, tak begitu impactful. Aku sendiri tak rasa dia punya jump scare tu begitu kuat. Sound dia aku tengok tadi macam okey lah, tak adalah teruk pun. Tapi aku respect dengan orang kata dia punya outcome untuk filem ni. Macam mana dia execute secara keseluruhan filem ni sendiri. Ada banyak part yang aku rasa cantik daripada sudut visual, lighting yang kemas, camera angle yang cantik. Ada satu masa Aira Zafril mula-mula dia kena, orang kata kena racun dengan iblis ni. Ada satu angle tu, aku tak boleh nak cerita banyak takut spoil. Camera angle tu masa tu dia tengah baru berjaya dipujuk lah oleh iblis ni. Camera angle dekat satu bilik gelap, ada satu susuk tubuh sebelah dia tengah berdiri. Cantik, Mat. Ada lagi scene masa ada satu kereta terbakar, meletup.
Dia tunjuk dekat mata Haida Zafril tu ada reflection, nampak terbakar. Cantik mat. Aku boleh cakap cerita ni memang it's a well made punya horror movie, especially filem Malaysia. Aku cukup impress lah dengan hasil filem ni. Tapi macam aku cakap tadi lah, filem ni dia walaupun ada plot yang baik, ada keunikan dia. Aku suka ending cerita ni juga yang tergantung, tapi dia cuba nak drag kita untuk tengok filem yang mungkin ada sambungan lah. Aku percaya akan ada sambungan. Kalau filem ni berjaya, akan ada sambungan. Tapi aku suka konsep cerita ni. Memang sebuah filem yang menarik compare dengan filem-filem yang keluar daripada Indonesia, yang kebanyakannya memang sama macam tu je. Aku dah bosan dah. Asal dia yang kekuatan dia mungkin seram lah. Plot dia macam tak berapa kreatif. Aku boleh cakap semua banyak daripada cerita lama, cerita orang dulu, rumah kena kacau, ada hantu masuk. Cerita ni ada satu jalan cerita yang baik, message yang jelas, dan overall aku suka daripada sudut plot. Ada beberapa benda yang aku rasa boleh dia kata boleh polish lagi lah. Satu, orang kata dia punya suntingan tu, suntingan dia tu tak berapa kemas. Aku ada perasan ada beberapa part, ada beberapa sequence, ada beberapa scene. Ada satu scene tu Haida Zafril tengah menangis, tiba-tiba tunjuk angle lain, mata dia macam terbuka jelas pula, macam tengah marah ke apa. So macam tak blend cantik sangat kat situ. Dan aku rasa cerita ni dia kekurangan elemen seram tu ada, cuma dia tak seram. Jump scare pun tak begitu memikat hati. Tapi aku faham cerita ni mungkin konsep dia bukan untuk bagi kita nampak seram. Tapi aku boleh cakap filem ni memang filem seram paling menarik, paling terbaik yang aku tonton, especially filem lokal setakat ni untuk tahun 2025. So macam biasa, rating aku untuk filem ni korang boleh tengok dekat website Kotak Nyaman. Kat sana pun korang boleh bagi review, boleh rating untuk apa-apa movie ataupun series yang korang dah tonton. So kepada korang yang dah tonton filem Laknat ni, cuba komen kat bawah apa pendapat korang. Nyaman.